Beku di jari saya, skrin telepon terang menatau melalui kemarahan lama yang sama. Setiap malam pelan di atas meja, habuk di atas kerusi, saya terus berkata saya akan berpindah kemudian, tetapi saya tetap di sini. Jiwamu dalam tulang saya tersangkut seperti batu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Masih lagi bersama dengan saya, Safwan Zubair di Pod Monolog. So, hari ni kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan geopolitik 2026. Yang bertajuknya adalah, adakah negara kita masih berdaulat? Adakah negara kita masih lagi berdaulat pada hari ini? So, tak nak buang masa, tak nak celoteh panjang-panjang. Kita akan terus ke segmen yang pertama dengan tajuk kita tunduk bukan sebab bodoh, ataupun kita sebenarnya tunduk kepada siapa. So, aku nak mulakan dengan satu ayat yang tak sedap nak dengar. Sedap. Tapi perlulah korang, aku rasa korang telan lah perlahan. Kan? Kita tak tunduk sebab kita bodoh. Kita tak tunduk sebab kita ni tak bijak. Tapi kita tunduk sebab kita takut. Kita takut nilai ringgit jatuh, kita takut pelabur lari, kita takut harga barang naik, kita takut hidup jadi lebih susah daripada sekarang. Sebab apa? Kita bandingkan dengan tahun 1980 dengan tahun 2026. Dan bila manusia takut, dia akan buat satu perkara yang sangat logik lah, tapi sangat bahaya. Dia serahkan keputusan hidup dia dekat sesuatu yang dia tak nampak. Yakin aja. So, hari ini kita selalunya tanya, bila Malaysia ni betul-betul merdeka? Tak habis-habis kalau kita nak tanya kita ni ke mana arah tuju arah tuju kita, adakah negara kita sudah merdeka? Soalan tu sebenarnya bagi aku salah. Soalan sebenar dia ialah, siapa yang pegang tali nyawa kita sekarang? Siapa yang pegang tali nyawa engkau sekarang? Engkau ke? Ke siapa? Siapa yang pegang tali nyawa kita sekarang? Allahu Akbar. Siapa yang pegang? Engkau ke yang pegang? So, dalam malam ni, aku tak nak beri jawapan yang mudah-mudah lah dekat orang. Mudah sangat. So, aku nak susun satu demi satu supaya kita sama-sama dapat capai ke jawapan tersebut. So, di sini aku bukanlah nak kejar sebarang tebukan, dan aku tak kejar sebagai untuk mencapai apa-apa pencapaian terhadap emosi yang murah-murah. Kan? Cuma aku kejar melalui apa yang aku cuba sampaikan selalunya adalah lebih kepada kefahaman. So, episod ni bukan untuk semua orang lah. Kan? Sebab apa, memang tak semua orang pun akan tengok aku punya podcast. Kan? Sebab bosan kot. So, episod ni sudah tentu aku tak sediakan untuk semua orang. Kalau kau nak jawapan yang cepat, so ini bukan tempat dia, so kau boleh belah. Kalau kau nak salahkan satu bangsa, satu parti, satu negara, so kau tutuplah video ni. Memang video ni pada hari ni dia memang tak akan ditonton. Tapi dia akan ditonton satu hari nanti. So, tapi kalau kau sanggup duduk, kau sanggup berfikir dan terima hakikat yang mungkin buat kadang-kadang kita rasa, kita sendiri pun rasa tak selesa. Aku sendiri pun kadang-kadang tak selesa dengan apa yang aku cuba buat. So, kita teruskan. Aku janji insyaAllah di akhir dia nanti, kau akan nampak siapa yang kita patuh.
siapa yang kita patuh pada hari ini. Itu yang paling aku nak. Walaupun kita tak pernah angkat tangan sumpah setia pun pada dia. Tapi kita main ikut-ikut je. Okey, kenapa negara selalu takut? Kenapa negara selalu takut? Dan kenapa engkau selalu takut? Setiap kali isu besar muncul, datang je isu besar, mata wang jatuh, subsidi dikurangkan kan, dasar berubah, polisi, rasionalisasi itu diumumkan, ayat yang sama confirm keluar. Kita dah tiada pilihan. Tiada pilihan kerana pasaran. Tiada pilihan kerana pelabur. Tiada pilihan pula kerana global economy kata dia. Tiada pilihan kerana realiti dunia. Siapa yang ajar kita mengenai ayat-ayat tiada pilihan ni? Siapa yang ajar kita sebenarnya? Sebab apa? Dalam 30 tahun yang terakhir, hampir semua negara membangun diajar dengan satu doktrin yang lebih kurang je. Stabilkan pasaran, tenangkan pelabur, kan? Rakyat boleh tunggu. Ini bukan teori konspirasi. Ini merupakan satu teori realiti terhadap struktur. Bila kerajaan buat keputusan, perkara pertama yang diukur bukan maruah terhadap rakyat, tetapi reaksi terhadap pasaran. Market happy, polisi diteruskan. Market panik, polisi ditangguhkan. Tanpa sedar kita telah apa? Kita telah meletakkan satu kuasa tanpa wajah sebagai hakim terakhir bagi kita. Kalau kita tanpa kita sedari lah. Sedar tak sedar lah, sedar tak sedar. Macam tu lah sebenarnya. Kita tengok kepada sistem yang pertama. Siapa yang menulis peraturan ini? So mari kita nak, hari ni aku nak masuk cerita pasal, mari kita bercakap, berbincang berkenaan dengan sistem. Sistem kewangan moden beroperasi atas kepercayaan. Bukan emas, bukan perak. Tetapi kepercayaan. Kepercayaan kepada mata wang, kepercayaan kepada hutang, kepercayaan kepada angka di skrin itu merupakan satu makna yang besar. Masalahnya siapa yang mengawal pusat kepada sistem ini? Bank Pusat Global, institusi kewangan antarabangsa, kan? Rating agensi dolar sebagai ukuran unit dunia. Bila sesuatu negara lari daripada disiplin ini, hukumannya bom. Bom. Kan? Hukuman ia ialah modal keluar. Kos pinjaman naik, mata wang ditekan. So ini merupakan apa kepada kita? Ataupun ini merupakan apa kepada sesebuah negara? Inilah yang dikatakan penjara bagi sesebuah negara, iaitu penjara tanpa tembok. Kita sendiri yang meletakkan negara kita di dalam sebuah penjara yang tiada tembok. Ya, aku bercakap memang mudah. Ya, tetapi ada jalan keluarnya. Sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ada jalan keluarnya. Tapi sanggupkah kita? Itu yang lebih utama sebenarnya. So, take yang kedua. People take. Siapa yang paling cepat rasa? Sekarang kita turun sedikit ke bawah. Bila sistem goyah, siapa yang rasa dulu? Siapa yang terasa dulu? Bukan orang kaya tau. Bukan pemegang aset yang besar-besar. Bukan mereka yang boleh pindahkan wang dalam satu klik. Yang rasa dulu ialah pekerja yang gaji tetap. Orang yang makan gaji. Yang kedua, peniaga-peniaga kecil. Penjaja-penjaja di tepi jalan tu. So orang yang bayar bil tepat masa. Orang belia yang baru nak bina hidup, baru habis belajar. Yang kita dulu sarankan kepada belia masa dia orang nak sekolah, belajarlah elok-elok. Belajarlah rajin. Dapat markah yang baik. Nanti boleh kerja yang baik-baik. Tetapi yang dia orang dapat pada hari ini adalah kerja yang hina. So ini ironinya, orang yang paling patuh kepada sistem paling cepat dihukum bila sistem itu retak.
Itu betul. So yang ketiga, power take. Siapa yang untung bila kita keliru? Kita kena tanya dekat diri kita, adakah aku sedang berada dalam keadaan yang keliru sekarang? Korang keliru tak? Ha? Tak keliru? Ke korang kata, kita ikut je lah apa yang ada kan? Tapi melontarkan, membawa perubahan, melontarkan membawa reformasi. Yes, reformasi itu melihat kepada sandaran politik. Yes. Tapi janganlah keseluruhan itu tidak berlaku langsung. Yes, faham. Melihat daripada situasi politik, yes. Tapi apakah tindakan walaupun sekecil alam? Takkan tak ada. Never mind, biarkan kita ke tepi dulu. Okay. So sekarang kita masuk dekat bahagian yang paling sunyi. Siapa untung bila kita keliru? Siapa untung bila rakyat keliru? Bila rakyat sibuk gaduh berkenaan dengan soal bangsa, kau Cina, kau tak betul, kau Melayu, bahaya. Kan? Belum gaduh pasal agama lagi. Kau punya solat salah, kau punya solat betul. Oh, tak, ini bidaah, itu tak. Dalam parti usahlah kita kenang. Kan? Siapa yang senyap-senyap sign kontrak? Siapa yang susun semula struktur? Siapa yang kekal duduk di meja yang sebenar? Yang bising di media bukan pemain sebenar. Pemain sebenar tak suka spotlight. So dekat sinilah sebabnya kekeliruan adalah aset kuasa. Keliru. Keliru. Sama ada dia tu panglima tentera darat ke ataupun tidak. Sebab apa? Rasuahnya kalah bagi seorang yang tidak berpangkat panglima. Ha, macam mana nak digelar sebagai seorang panglima sedangkan dia mengambil duit negara, kalah rakyat yang susah ni? Tak layak. Lebih baik tak payah ada tentera. Lebih baik ambil je tentera upahan. Tak ada kes pencurian. Ha, kita duk sibuk orang tu ambil, orang ni ambil. Panglima tentera pergi curi duit rakyat. La ilaha illallah. Layout memang lawak. So kalau dah kepada panglima tentera pun kita dah tak boleh percaya. Kau bayangkan dekat siapa lagi rakyat yang susah yang ada ni nak bergantung. Punya tak guna punya panglima. Tak tahu, tak rasa tak layak, tarik je lah panglima tu. Benci pula aku dengar. Okay, clear? So kita masuk segmen yang seterusnya. Dia laju ni. Ha. BRICS, dolar dan juga ilusi pilihan. Deep dive dia. Ha. Sekarang kita masuk topik yang ramai guna sebagai satu harapan yang baru, iaitu BRICS. Ramai kata kita boleh lari daripada dolar. Kita boleh guna mata wang kita sendiri. Kita boleh cipta sistem baru. Secara teori, yes, boleh. Macam aku cakap tadi, yes, boleh. Sanggupkah? Sebab apa? Strukturnya tidak siap. Kenapa? Sebab sistem bukan sekadar hanya pada mata wang. Ia merupakan satu rangkaian infrastruktur melalui pembayaran, perdagangan, undang-undang dan juga kepercayaan terhadap negara luar ataupun antarabangsa. BRICS bukan penyelamat segera. Dolar bukan satu syaitan tunggal. Kedua-duanya itu merupakan satu alat. Masalah sebenarnya ialah kita belum bina kedaulatan daripada segi teknokratik kita sendiri. Kita tukar tuan tapi tak bina rumah. So kita bertuankan dia lah. Bukan bertuankan kepada apa yang kita nak sembah. Betul? So pilihan yang tak popular. Sekarang soalan yang paling berat sikit. Adakah Malaysia sanggup ambil jalan yang sunyi? Aku rasa tak sanggup kalau pada masa ini. Sudah pasti yang ramai yang menjerit-jerit dekat dalam media sosial tu ramainya tak akan berani nak melalui jalan yang sunyi sepi. Confirm. Sembang je.
Jalan sunyi sepi tu maksudnya kita kurang bergantung kepada mana-mana negara yang ada. Kita akan lebih berdisiplin dalam dalam kita berkehidupan. Kita kurangkan keluar apa saja kata-kata dan juga slogan, dan kemudian lebihkan kerja yang senyap daripada kita melalak terlolong-lolong tapi tak ada perubahan pun. Sebab apa? Yang banyak terlolong-lolong tu banyaknya yang takkan nak buat pun. Tak percaya, cuba panggil. Ha. Bukan revolusi emosi tetapi reformasi terhadap teknikal. Negara yang berdaulat bukan yang paling kuat menjerit, tetapi yang paling kurang panik bila pasaran itu meledak. So apa yang kita perlukan adalah satu institusi yang kuat. Bagaimana kita nak membentuk satu institusi yang kuat kalau Panglima Tentera Darat kita pun merompak duit negara dia? Tak boleh harap. Kita melantik seorang tentera darat yang tidak boleh harap. Kalau duit rakyat sendiri pun dia rembat, kau rasa kalau dia tu diletakkan senapan tala dekat dia, rasanya habis semua data kita dia bagi. Confirm lah, kan? Kemudian kita perlu membuat data yang telus. Selanjutnya kita membuat dan juga membina satu kefahaman daripada segi dalam kemasyarakatan yang ada, daripada segi ruang untuk mereka berfikir. Selepas itu, melahirkan elit-elit yang berfungsi, bukan yang kosmetik banyak yang ada tu. Tak boleh. So, itu merupakan satu daripada langkah dia. Langkah-langkah yang aku sebutkan ni, ini merupakan satu langkah yang tak viral. Dia tak seksi orang cakap. Tapi inilah kemerdekaan yang sebenar. Ah, Kang kau nak cerita lagi Kang takut ada yang terasa. Malik lah. Ah, Yalah, musim-musim orang cepat terasa. Tu belum tak buat apa lagi. Belum lagi. So seterusnya, moral tundukan itu merupakan pilihan. Kita selalu bercakap tentang tunduk kepada Tuhan, tapi kita jarang sedar kepada siapa kita benar-benar tunduk setiap hari. Ya, kita solat saja. Ya, tapi kalau macam orang peringkat aku, ke mana, semenang dengan siapa? Ustaz tak boleh kata, semayang je, tak boleh. Siapa dia nak suruh aku semayang je? Aku cakap, kenapa? Siapa kamu nak suruh aku semayang je? Kamu siapa? Ustaz je pun. Dia. So macam tu lah kalau aku punya persoalan pula. Dia pula tak tahan nanti kan. Tak tahan jangan jadi ustaz. Senang. Duduk je diam-diam. Tak payah mengaku ustaz. Atau ustaz pun kena tangkap. Ustaz yang ada pun kena tangkap. Ustaz yang ada pun sangat puki. Macam mana? Tak. So tunduk bukan sekadar sujud. Tunduk ialah siapa yang menentukan apa kita takut, apa kita kejar, apa kita sanggup melepaskan. Apa yang sanggup kita nak lepaskan. Ini seronok ni. Tapi kita nak kena lepaskan sebab apa? Kita tidak boleh bertuhan kepada benda yang kita suka tu. Kau nak? Kau takkan nak punya. Kalau seluruh hidup kita ditentukan oleh ketakutan terhadap ekonomi, maka dekat situ Tuhan kecil kita pasti duduk. Confirm duduk. So tak naklah nanti ke depan sikit, nanti kalau ada nanti aku akan pergi kepada go through kepada satu-satu tajuk-tajuk yang kecil kalau ada masa. So aku nak tinggalkan satu cabaran lah dekat korang lah. So dalam video ni aku berhujah bahawa BRICS dan dolar hanyalah abu sejarah. Dia abu je. Abu kepada sejarah. Yang menentukan nasib kita ialah keberanian kita memilih jalan yang sunyi. Maka soalan aku, adakah Malaysia pada hari ini sanggup memilih jalan teknokratik yang sunyi atau kita memang selesa hidup di bawah tuan yang baru nanti? Janji dapur kita berasap, dia cakap. So korang tulis dekat ruang komen,
Mari kita berbahas dengan akal, bukan dengan emosi. Ini pod monolog. Kita bukan cari jawapan mudah, kita cari kebenaran yang akan bertahan lama dalam diri kita. Kalau salah dan juga silap, saya minta maaf. Assalamualaikum. देखो दी जा